Ini adalah satu tindakan yang luar biasa apabila seorang peguam dalam menjalankan tugas beliau telah dituduh. Beliau telah mengaku tidak bersalah sebagaimana kita nampak tadi, dan Cik Surendran akan terus minta bicara, dan kita mohon untuk Perdana Menteri untuk gugurkan kes Surendran kerana tindakan ini adalah dilihat sebagai siri pertuduhan yang dibuat oleh peguam negara tanpa apa-apa batasan dan tanpa apa-apa asas. Dalam kes ni kita melihat tindakan untuk menuduh Surendran adalah satu tindakan untuk cuba mengintimidasi peguam bela Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes beliau.